Kalau FAM tidak yakin dan mempunyai perasaan tu 50-50, 50% untuk datang ke CAS dan berlawan dengan FIFA, bagus tidak payahlah. Sebab kenapa? Apabila kalah di CAS tu, di CAS tu kalah, masa depan bola sepak negara akan hancur. Kalau dibawa naik ke CAS dan bukti tidak ada sama sekali, hancur bola sepak negara ni. Hancur. Bukannya tidak sayang dengan Malaysia, kami sayang dengan Malaysia, sebab itu kami buat kritikan. Takkan kami mau biarkan Malaysia bola sepak negara ni hancur begitu saja tanpa kritikan. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang comment rek boom. Okay guys, rakyat Malaysia sekarang semakin lantang menyuarakan satu perkara. Mereka mahu penjelasan yang jelas tentang apa yang sedang berlaku antara FAM dan FIFA. Bukan gosip, bukan spekulasi, tetapi fakta terus terang dari pihak yang bertanggungjawab. Sebab sejak isu ini meletup, banyak benda yang tidak konsisten, dokumen yang dipersoalkan, tindak balas yang lewat, kenyataan yang bercanggah dan laporan yang tiba-tiba muncul dari pelbagai sumber. Penyokong bola sepak Malaysia sudah lama bersabar. Mereka bukan marah tanpa sebab, tetapi mereka rasa dibiarkan dalam gelap. Mereka mahu tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku, apa yang sedang disiasat, dan sejauh mana isu ini memberi kesan kepada masa depan bola sepak negara. Tambahan pula dengan berita bahawa FIFA kini dikatakan sedang meneliti situasi ini. Tekanan terhadap FAM makin tinggi. Penyokong cuma mahukan satu perkara, ketelusan. Mereka mahu FAM tampil jelaskan langkah yang sedang diambil dan beritahu rakyat Malaysia keadaan sebenar tanpa berselindung. Sebab bila badan tertinggi dunia seperti FIFA mulai melihat kes ini, tidak ada ruang lagi untuk diam atau berdolak dali. Rakyat Malaysia berhak tahu, dan hari ini kita akan bincangkan kenapa permintaan mereka itu sangat penting. Jadi tanpa perlu kita buang masa, masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Ada tanya apa yang akan berlaku apabila mereka ke CAS. Ke CAS. Sebenarnya CAS boleh sarankan kepada FIFA untuk meningkatkan denda dan penggantungan jika FAM tidak berjaya di peringkat CAS. Selepas itu, jika FAM kalah di CAS, FIFA Tribunal akan bermesyuarat untuk mengambil keputusan berhubung status 7 pemain ini sama ada boleh bermain untuk Malaysia atau tidak. Betul. Keputusan FIFA Tribunal itu pun boleh dirayu oleh FAM ke CAS sekali lagi. Selepas CAS, file kes akan dipanjangkan ke AFC untuk tindakan selanjutnya dalam konteks perlawanan kelayakan Piala Asia, di mana jika keputusan berhubung pemain ini tidak berubah, jawatan kuasa disiplin AFC pula akan membuat keputusan. Berapa lama masa yang diambil oleh FIFA Tribunal untuk bersidang mengenai kes ini? AFC sudah maklumkan kepada FIFA untuk membuat keputusan sebelum 31 hari bulan Mac, iaitu tarikh akhir perlawanan kelayakan Piala Asia. Jika semua kalah mengikut peraturan sedia ada di AFC, keputusan perlawanan akan dikira terbatal dan pasukan lawan akan diberikan 3 mata dan 3 gol, dan jawatan kuasa disiplin AFC juga berhak jatuhkan apa-apa hukuman lain selain daripada potongan mata. Makin teruk guys, ada potongan. Makin teruk di sini kalau kita lihat. Aku kasih jelas dengan lebih detail lah. Mungkin kasih pendek dan sikit supaya senang difahamkan. Okey, just boleh sarankan kepada FIFA untuk tingkatkan hukuman jika FAM gagal buat rayuan. Okey, jadi di sini seperti mana yang pernah aku cakap di video-video aku yang sebelumnya, kalau FAM tidak yakin dan mempunyai perasaan tu 50-50, 50% untuk datang ke CAS dan berlawan dengan FIFA, bagus tidak payahlah. Sebab kenapa? Apabila kalah di CAS tu, di CAS tu kalah, masa depan bola sepak negara akan hancur. Macam mana dengan yang budak-budak yang main bola tu, yang berniat untuk masuk ke national team, ke pasukan kebangsaan, tetapi apabila FAM gagal di CAS, confirm hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan. Contohnya ban, bayangkan kalau kena ban 4-5 tahun. Macam mana yang budak-budak yang ingin jadi masuk ke pasukan kebangsaan tu, macam mana dorang? Tetap dorang akan drop, performance dorang akan drop, dan akhirnya kehancuran bola sepak negara. Mudah-mudahan FAM fikirlah dulu sebelum ke CAS ya.
Kerana sejujurnya Kish, dalam kes ini Rakyat Malaysia rasa-rasanya hanya yang mahukan memandang penjelasan serius untuk faham perkara situasi. ini tahu tak siapa? Penyokong dengan media saja. Betul? Betul? Tidak ada satu badan bertanggungjawab, tidak ada satu badan yang seharusnya bertanggungjawab terhadap perkara ini. Mengambil macam ni lah Kish. Cik Man, bekas pengurus kumpulan rock Rimba Bara pun yang terkenal dengan selalu klepek member-member ni, selalu kelentong member-member ni. Bila dia mai balik dekat Rimba Bara, dia turunkan ego dia. Dia kata dekat Jijo Alfonso Pereira Abdullah, ketua kumpulan Rimba Bara, abang mengaku abang salah, potong jari abang, ludah muka abang. Itu baru gentle Cik Man. Cik Man ni yang terkenal selalu klepek member-member ni pun turunkan ego dia, mai minta maaf balik kat member-member dia. Ya. Tetapi dalam kes ini tidak ada siapa pun, seorang pun yang tampil yang mengatakan bahawa kita akan memandang serius perkara ini. Itu je yang rakyat Malaysia nak dengar, tapi tak ada siapa. Betul. Kerana sejujurnya Kish, Tapi betul lah, yang paling risau kan sebenarnya tentang masalah FIFA dengan FAM ni adalah rakyat Malaysia, netizen Malaysia dan fans Harimau Malaya. Macam akulah, macam dorang ni kan, netizen ni yang sibuk cari macam mana mau menyelesaikan masalah ni. Tapi patutnya kan orang yang bertanggungjawab atas masalah ini sepatutnya lebih risau tentang perkara ini. Sebab apa? Apabila bukti ni kalau dibawa naik ke cas dan bukti tidak ada sama sekali, hancur bola sepak negara ni. Hancur. Jadi membuat macam mana? Kan? Kami yang risau ni, kami bagi kritik supaya memberi penambahbaikan di dalam sistem FAM. Cuba dengar kritikan-kritikan kami ni sebagai rakyat Malaysia, walaupun ya mungkin tidak didengar, tapi cuba dengar sikit je. Mungkin ada yang masuk dengan apa yang kami cakap, kan? Cuma itulah, kita tidak tahu, kan? Susahlah. Pemahaman orang Malaysia tentang kes ini bukan datang daripada badan yang mengawal bola sepak di negara kita, tetapi daripada FIFA. Ramai yang datang kat kita yang mengatakan bahawa kita ini tidak cukup patriotisme, ataupun kita ini tidak cukup patriotik dalam mempertahankan mereka ini yang sudah pun menjadi warga negara kita. Macam mana saya nak pertahankan, Kish? Dalam testimoni mereka sendiri pun, mereka menunjukkan dengan jelas dalam setiap jawapan mereka terhadap jawatan kuasa disiplin FIFA yang mereka tak peduli pun sebenarnya pasal negara ini. I am sorry, Kish, but that is the impression that I get. Dan FIFA sendiri memberitahu bahawa pemain-pemain ini bersikap acuh tak acuh dan tidak serius dalam perkara ini. Pemain warisan tu lah. Seharusnya mempercayai bahawa mereka cukup patriotik. Apabila mereka tak peduli pun sangat tentang proses dokumentasi. Maybe sign sahaja apa yang diperlukan. They don't know 10 Malay words. I don't think so. And we're supposed to believe they are patriotic enough. And we are supposed to believe they're one of us. And ini baru pemain, Faiz. Ini baru pemain. Kali pertama kita merakam Bola Itu Live, reaksi kepada skandal ni, aku ingat Bill React. Aku ingat kita buat kata-kata yang kita sebut dalam episod tersebut adalah kepada FAM bahawa penyokong Malaysia termasuk kita berdua, kita bersedia untuk berdiri teguh di belakang skuad kebangsaan. Betul. Asalkan dan menentang FIFA. Betul. Dan menentang naratif, ada naratif politik di belakang. Betul. Sekiranya anda menunjukkan bukti yang kukuh kenapa kita tidak bersalah. Betul. Pemaham. Sepatutnya begitulah, kan? Sepatutnya begitu. Okey, di sini contoh. Ini contoh, guys. Ini contoh. Contoh FAM ada bukti yang kukuh. Mustahil kami ni, netizen Malaysia ni, fans untuk Harimau Malaya, tidak berdiri di belakang FAM untuk sama-sama melawan FIFA. Tapi sekarang bukti itu tidak ada. Poin-poin yang penting pun tidak ada. Jadi mau macam mana kami mau backup fans Harimau Malaya ni dengan bola sepak negara ni? Macam mana yang mau backup FAM? Betul ke? Kan? Dan satu lagi, kami yang tukang-tukang kritik begini dicakap tidak patriotisme lah, tidak patriotism lah gitu, kan? Bukannya tidak sayang dengan Malaysia. Kami sayang dengan Malaysia, sebab itu kami buat kritikan. Takkan kami mau biarkan Malaysia
bola sepak negara ni hancur begitu saja tanpa kritikan. Takkan kami mau mengiyakan yang tidak betul. Itulah kami buat kritikan. Kami ni sebagai netizen ni, konten creator ni memberikan kritikan supaya menambah baik lagi di dalam sistem tu. Cuma kalau tidak didengar susah lah. Kan macam mana nanti masa depan bola sepak negara ni? Itu yang patut dipikirkan. Betul ke? Duka cita Faiz, tapi kekecewaan berskala besar apabila FIFA, dan saya gunakan perkataan ini dengan cukup terang, FIFA mendedahkan dan melondehkan segala permasalahan di sebalik segala aspek positif yang kita nampak dalam dunia bola sepak. Rakan kita Singapura melayakkan diri ke Piala Asia buat kali pertama sejak 80-an secara merit. Curaçao layak ke Piala Dunia, Haiti layak ke Piala Dunia, Scott McTominay membawa Scotland ke Piala Dunia juga. Pada waktu yang sama, pelbagai jenis pasukan yang lain juga layak ke Piala Dunia. Tetapi di sebalik kesemua kegembiraan tersebut, satu berita duka cita menimpa bola sepak Malaysia. Overwhelming emotion aku, Faiz. Emosi yang paling dominan selepas aku membaca dokumen tersebut adalah selain rasa malu, juga kemarahan. Kemarahan kerana usaha daripada FAM ini adalah seolah-olah meremehkan kebijaksanaan masyarakat Malaysia. Meremehkan kebijaksanaan masyarakat Malaysia. Dan ini bukan sahaja datang melalui FAM, tetapi juga melalui rayuan yang dikemukakan oleh pemain, iaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dokumen tersebut 63 muka surat, menjelaskan pelbagai jenis perkara, memberikan bukti-bukti yang cukup luar biasa, yang sejujurnya Faiz, dalam sejam 17 minit aku ambil masa untuk baca dokumen tu sepenuhnya. Tamat sejam 17 minit tu, aku sangat-sangat malu dengan apa yang aku baca. Betul lah, ada 63 pages ya, ada 63 muka surat yang dikeluarkan oleh FIFA tentang kesalahan-kesalahan pemain warisan dan FAM ni. Memang banyak lah guys ya. Aku pun baca pun hari tu tak sampai habis pun. Cuma apa yang aku baca tu banyak lah orang bagi bukti-bukti dan poin-poin penting kenapa FAM kena ban. FAM kena ban kenapa, FAM kena denda dan pemain-pemain tu kena denda. Jadi di sini boleh nampak sendiri kalau kamu baca pun memang FIFA dah menyatakan situ Malaysia ketujuh pemain warisan Malaysia tu tidak ada sama sekali darah keturunan warisan Malaysia. Aku tidak tahulah apa yang difikirkan oleh orang-orang yang sepatutnya bertanggungjawab atas hal ini. Tapi kalau seperti mana yang aku cakap, kalau yakin mau lawan di CHAS, it's okay, pergi lawan di CHAS. Tapi kalau kalah, siap-siap kena hantam. Untuk sesiapa pun yang ada keputusan secara sedar, aware of the situation right now, anda akan bermain mewakili sebuah negara. Beribu-ribu kilometer jauh daripada tempat anda menetap, di mana pun itu, di Eropah ataupun di Amerika Selatan. Dan anda mengatakan bahawa anda serahkan keputusan itu segala-galanya kepada ejen sahaja. FIFA mempersoalkan kerajaan Malaysia, macam mana pemain-pemain ini diberikan kerakyatan sedangkan mereka tidak ada kefasihan yang jelas tentang bahasa anda sendiri. Sedangkan itu adalah antara prerequisite untuk sesiapa pun mendapatkan kewarganegaraan di sini. Jadi itu dua. Yang ketiga, dengan pengesahan bahawa dokumen yang disubmit oleh pihak pemain ataupun pihak ejen ataupun camp pemain lah, itu adalah doctored. Sudahlah doctored. Doctored ni maksud dia diubah. Dokumen yang dipalsukan, kesahihan dia dipalsukan. Sudahlah dipalsukan, Kish. Ada typo. Kucing bukannya kucing tetapi jadi lucing di depan. Lucing. Saya tak tahu lucing ni ada tempat nama lucing. Bukan rakan-rakan bola itulah boleh tolong search di Google Maps kalau ada lucing ni di mana. Ada typo bahasa Sepanyol juga. Apa tu? Selalu bahasa Sepanyol menggunakan perkataan DE. Tapi di situ ada do. Dodo. Bang Dodo. Bang Dodo pula. Ronaldo pula. Satu lagi yang menarik perhatian tentang pemain-pemain ini juga, bagaimana transkrip
transkrip ni adalah tulisan sepatah demi sepatah yang dimasukkan oleh FIFA di dalam laporan itu, dalam testimoni pemain-pemain ini, betapa mereka saya masih ingat ketika kita mula mengkritik ataupun ketika kita mula mempersoalkan tentang perkara ini. Tapi betul lah kan apa yang dia cakap kan, sepatutnya kalau mau jadi orang Malaysia, warga negara Malaysia, itulah FIFA pun heran kenapa kerajaan Malaysia dapat memberikan mereka ni kelayakan untuk menjadi warga negara Malaysia, sedangkan mereka tidak fasih pun bahasa Melayu. Itu yang ada kemusykilan sikit daripada FIFA. Dan sekarang siasatan sebenarnya masih berjalan, FIFA masih menjalankan siasatan. Jadi aku harap kalau FAM mau bawa ni ke CAS, siap-siapkan bukti, siap-siapkan poin-poin yang penting untuk berdebat dengan FIFA nanti di CAS. Okay, jadi sampai situ salah reaction aku tentang rakyat Malaysia inginkan penjelasan daripada FAM. Okay, so sekarang apa yang aku nampak di sini, aku harap FAM ni berfikir panjang lah sebelum bawa naik masalah ni ke CAS. Sebab apabila kalau kalah di CAS dan bukti-bukti yang diperlukan, yang poin-poin yang penting diperlukan tidak ada dan FIFA ada, akan jadi masalah yang besar untuk negara Malaysia, bola sepak Malaysia. Silap-silap hari bulan, kalah di CAS ni boleh kena ban 4 hingga 5 tahun. Itu spekulasi salah, kita tidak harapkan begitu yang berlaku. Cuma kalau bukti tidak ada daripada FAM tapi bukti ada di FIFA, ini akan menghancurkan bola sepak negara Malaysia. Sebab apa aku cakap begitu? Sebab ramai budak-budak yang training sekarang mau masuk di dalam national team ni, tapi kalau national team kena ban, tidak dapat bermain, semangat budak-budak yang zaman sekarang ni akan hilang. Dan selepas itu mulalah kehancuran. Dan pelan-pelan lagi nanti balik FAM akan atur mungkin selepas yang habis kena ban tu, pelan-pelan lagi mau diatur balik, mau buat macam mana itu ini. Banyak kerja guys, susah lah. Tapi aku harap yang terbaik lah. Nanti mudah-mudahan FAM pun dapat bukti dan yalah, mudah-mudahan lah. Siapa pun tak tahu bukti itu ada ke tidak ada. Nah itu yang jadi masalahnya. Jadi mudah-mudahan selesai lah. Dan minta maaf ya settle semua tu. Okay, please do share reaction and go to the next video and comment record.